Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Boleh cikgu kongsikan sedikit tentang diri dan perjalanan cikgu dalam dunia pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Raihan binti Mak Ratib, berkhidmat baru 4 tahun. Option pendidikan jasmani dan kesihatan. Pertama kali berkhidmat di SK Simpang 4, kemudian berpindah ke SK Seri Sedang. Ya. SK Seri Sedang sangat terkenal untuk ada pasukan yang terbaik. Bukan sahaja dalam peringkat daerah, tapi macam sukan softball boleh mencapai sampai peringkat kebangsaan lagi tu. Jadi, saya nak tanya, apa membuat sekolah cikgu unik dari sekolah lain dalam bidang sukan ini? Okey, pertamanya bidang sukan softball ni telah mencapai peringkat yang tertinggi iaitu kebangsaan. Selama 3 tahun berturut-turut kita ada peserta hingga ke peringkat kebangsaan lah. So yang di peringkat MSSM kita telah menghantar 2 tahun. Kita mendapat Johan MSSM pada tahun 2023 dan 2024. Okay, yang terbaru sekali kita Johan di peringkat negeri iaitu Johan Jenalik Cup bawah 11 tahun. Apakah harapan cikgu untuk masa depan murid-murid atlet sekolah ini? So saya mengharapkan ada ramai lagi atlet yang boleh mencapai peringkat yang lagi tinggi, lebih daripada kebangsaan iaitu antarabangsa. Dan sukan ni bukan sahaja kepada softball semata-mata, tetapi juga dalam bidang baseball. Sebab kita dah hantar baseball ke peringkat kebangsaan juga bawah 9 tahun dan telah mendapat naib Johan. Terima kasih cikgu kerana menjawab semua soalan saya. Okey, terima kasih Marisa.